Tengoklah ni, cantik kan? Tapi, di sebalik keindahan sayap jingga hitam dia ni, tersembunyi satu rahsia alam yang paling menakjubkan. Rama-rama monarch. Seekor serangga kecil yang mampu buat perjalanan beribu kilometer, merentasi benua. Korang percaya ke? Macam mana seekor rama-rama yang hidup cuma beberapa minggu boleh buat perjalanan sejauh tu? Ini bukan cerita dongeng, ini kenyataan. Dan ia akan buat korang terlopong. Rahsianya terletak pada migrasi bergenerasi yang luar biasa. Rama-rama yang korang nampak ni, tak pernah sampai destinasi akhir. Dia cuma satu generasi dalam rantaian perjalanan epik. Ibu bapa dia mungkin dah mati di tengah jalan. Anak-anak dia pula sambung perjalanan ni, tanpa peta atau GPS. Macam mana dia tahu arah? Saintis sampai sekarang pening nak pecahkan kod genetik dan naluri misteri ni. Ini bukan sekadar perjalanan fizikal, tapi warisan genetik turun-temurun. Tapi, keajaiban ini kini berdepan ancaman. Habitat mereka makin musnah, disebabkan perubahan iklim dan racun perosak. Pokok milkweed, makanan utama ulat rama-rama monarch, semakin berkurangan. Tanpa milkweed, tiada monarch. Masa depan rama-rama yang menakjubkan ini di tangan kita. Setiap seorang dari kita boleh bantu. Tanamlah pokok milkweed, sokong usaha pemuliharaan, lindungi alam sekitar kita. Biar generasi akan datang dapat saksikan keajaiban migrasi ini. Jom selamatkan mereka.